Semua kita, saya termasuk, terikat dengan 11.3. Maknanya bila Perdana Menteri mohon untuk mengadakan persidangan. Jadi dia hantar surat, saya akur, sebab itulah saya benarkan majlis ini diadakan. Namun pun begitu, untuk mengatakan kenapa PM tidak ada, kita ada TPM di sini. Adakah anda nak downgrade kedudukan TPM? No. TPM berada di sini mewakili kabinet. Menteri-menteri lain juga mewakili kabinet. Kita ada Special Select Committee. Ada 12 orang dan pengurusi berada di sini. Isu yang kita bangkit. No, saya dah buat keputusan. Ya. Saya dah buat keputusan. Kenapa di downgrade dan jadi penerangan menteri, Tan Sri? Itu soal kita. Why? Kenapa? Dia dalam ucapan saat lagi mau masukkan. Silakan. Baik, saya jemput menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mengikuti perbahasan ini di pihak pembangkang. Terima kasih. Maksudnya pembangkang nak walk out? That's your decision? No, saya nak tanya sekarang. Adakah pembangkang nak walk out? Please. Yes. Okey. Pembangkang ke atau individu tertentu? Saya nak dengar. Adakah pembangkang atau individu tertentu? Kami No, saya nak dengar. Kalau siapa yang nak keluar, keluar. Kalau siapa nak tunggu, tunggu. Itulah keputusan. Sebab rakyat sedang melihat anda. Silakan. Silakan Menteri. Ya. Nombor. Rakyat melihat betapa Perdana Menteri tidak hadir pada hari ini. Baik, siapa yang rasa dia tak mau bincang dan lihat ini bukan penting, sila keluar. Yang tinggal nak bahas, sila tinggalkan. Menteri, silakan. Okay, Jangan bising, kalau tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada kerajaan yang memberikan ruang untuk sesi penerangan dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat hari ini.